Jadi kalau ditakdir kita pindah tangan kerajaan kita, saya menang ke kalah Putrajaya itu, saya kena pergi cepat pegang kunci-kunci pejabat tu ya. Jadi segala-segala kena bantu saya lah. Walaupun kita serius dengan pilihan raya ini, ada juga sudut-sudut kita kena rasa relax dengan pilihan raya ini. Jangan tegang sangat. Barisan Nasional dah tegang. Jadi kita asak dia sampai ke hujung nyawa dia. Kalau kita nak relax sikit, kita tengok macam mana Mahathir menggelabah. Ya, yang paling menggelabah seluruh negara siapa? Mahathir yang paling menggelabah sekali. Apa moto perjuangan Barisan Nasional? Demi anak cucu. Anak cucu siapa? Anak Mahathir dah milenial. Nak tunggu cucu dia pula milenial, habis negara kita. Kerana perjuangan pemimpin UMNO adalah anak cucu dia, bukan anak cucu kita. Anak cucu kita daripada dulu pemiskin, sekarang pemiskin. Anak cucu dia yang dia jaga. Jadi dari segi itu saya gembira, kerana ini indikator menunjukkan Mahathir tahu Barisan Nasional akan kalah. Kalau tidak, pasal apa dia menggelabah? Dia dah tahu Mahathir ini memang intelligence report, saya tahu rangkaian intelligence report Mahathir ini memang canggih daripada dulu ya. Masa Budul di Kelantan diperkenalkan undang-undang syariah, ada satu intelligence report dibuat oleh Tun Mahathir dan saya dapat satu salinan. Tapi saya nak beritahu macam mana otak Mahathir ni, dia punya belit tu memang smart, memang pandai. Dia otak tu memang first class. Macam mana dia otak? Dalam report tu mengatakan 75% orang Islam menyokong, 25% orang bukan orang Cina menyokong, 10% orang India menyokong. Dia buat kluster survey. Kenapa mereka ini menyokong? Bagi orang Melayu, ini adalah undang-undang Allah, kita kena terima. Bagi orang Cina, mengapa tidak dicubakan pada orang Islam? Kalau baik, itu bagus. Bagi orang India pun sama dengan orang Cina. Mahathir ambil report itu, orang Islam menyokong kerana ini undang-undang apa? Macam mana dia pusing? Dia pusing, dia kata undang-undang syariah yang dibawa oleh PAS bukan undang-undang Allah, tetapi undang-undang PAS. Tuan-tuan mesti ingat, itu cara dia pusing. Maknanya intelligence report Mahathir sangat tepat dan cekap dan pandai dia pusing. Saya yakin gelabahnya Mahathir kerana rampulan intelligence rata-rata menyatakan UMNO Barisan Nasional hanya boleh menguasai 90 kursi parlimen di seluruh negara. Jadi kalau ada kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan daripada Putrajaya nak undi takut, jangan takut. Tuan-tuan undi saya nanti dalam pilihan raya, kita tak akan buka dah peti undi itu nak cek siapa undi siapa. Kerana kerajaan baru lah. Apa nak takut? Jadi 90 kursi saja Barisan Nasional akan dapat. Sebab itu dia drag. Dah bubar pun SPR 4 tahun je. Relax, masa ambil masa dan dijangka 4 hari bulan Mei baru kita ada pilihan raya. Lebih kurang 3 minggu lagi kita ada, 3 minggu lebih. Calon UMNO pun belum siap lagi. Manifesto cepat siap tapi lambat banding dengan Pakatan Rakyat. Sebab apa manifesto cepat siap? Dia photostat manifesto Pakatan Rakyat. Harga kereta photostat habis. Macam mana UMNO nak menang? Macam mana Barisan Nasional nak menang? Belum daripada itu semua kata bankrupt kalau pakai manifesto Pakatan Rakyat. Sekarang separuh UMNO Tinggu maknanya manifesto Barisan Nasional lah mula-mula sekali bankrupt sebelum daripada manifesto Pakatan Rakyat. Jadi dengan adanya manifesto photostat Barisan Nasional mengokohkan lagi kewibawaan Pakatan Rakyat.